Masalah banjir di Selangor dijangka tidak dapat diselesaikan dalam masa terdekat, sebaliknya memerlukan sehingga 4 tahun. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Pertanian Negeri, Datuk Izham Hashim menjelaskan kerja pelebaran dan pendalaman sungai masih giat dilaksanakan, namun proses reka bentuk dan prosedur mengambil masa panjang. Isu banjir ini tidak boleh diselesaikan dalam tempoh singkat seperti 1 atau 3 bulan. Proses pelebaran sungai dan penyediaan pelan reka bentuk mengambil masa serta perlu mematuhi prosedur yang ditetapkan. Jadi ia tidak boleh disiapkan dengan cepat, katanya pada sidang media di lobi Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini menurut Cosmo Online. Selangor turut menggunakan teknologi pengurusan air moden dari Belanda, China dan Jerman, namun keberkesanannya terhad akibat taburan hujan tinggi serta kepesatan pembangunan di negeri itu. Semalam, Sultan Selangor menzahirkan teguran tegas terhadap kerajaan negeri kerana masalah banjir masih berlarutan walaupun pelbagai nasihat telah diberikan. Kerajaan negeri menegaskan isu banjir tidak boleh diselesaikan dalam tempoh singkat, sebaliknya memerlukan masa dan usaha berterusan.